Korang tengok graf ni betul-betul. Ini data stunting atau bantut kat Asia Tenggara. Negara jiran macam Vietnam, Thailand, Indonesia, semua trend menurun. Maksudnya dorang makin sihat. Tapi tengok garisan merah ni. Ini Malaysia. Kita flat lama tapi sekitar tahun 2010 graf kita mula naik balik. Bayangkan dalam 25 tahun kita satu-satunya negara jiran yang trend bantut makin menjadi-jadi naik sampai 24%. Bila sebut bantut mesti korang bayangkan budak kurus kering kan? Salah tu. Tengok adik ni. Nampak semangat kan? Tapi dalam perubatan badan besar macam ni pun boleh dikira stunted kalau ketinggian dia tak capai standard mengikut umur. Ini kita panggil beban berganda atau double burden. Masalahnya bukan tak cukup makan tapi tak cukup khasiat. Dia makan banyak kalori kosong, gula, tepung, minyak. Jadi badan membesar ke tepi atau obesity tapi tulang dan otak tak membesar ke atas. Ini kita panggil sebagai bantut. Badan dia kenyang tapi sel dia lapar nutrition penting. Habis tu kerajaan buat apa? Takkan tengok je. Langkah pertama, kerajaan dah buat satu power move. Isu bantut ni bukan lagi kerja KKM sorang-sorang. Sekarang Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi sendiri yang pengerusikan jawatan kuasa khas memerangi beban berganda nutrisi ni. Bayangkan ada 17 kementerian kena duduk satu meja. Kementerian Ekonomi, Pendidikan, Pertanian, semua kena lapor perkembangan. Tak ada lagi istilah ini bukan kerja kementerian aku. Sekarang ini kerja satu kerajaan. Bukan tu je, KKM pun tengah all out dengan Pelan Strategik 2030. Pertama, menu wajib. Semua taska dan kantin sekolah lepas ni wajib ikut menu standard nutrisi. Tak boleh main masak ikut sedap je. Kedua, perang gula. Cukai air manis diperluas dan label grade makanan diperkenal supaya kita kurangkan jajan tak sihat. Dan paling penting, fokus 1000 hari pertama. Dari mak mengandung sampai anak umur 2 tahun, KKM pantau habis-habisan sebab ini masa paling kritikal nak elak otak dan badan jadi bantut. Tapi kena faham, usaha ni takkan nampak hasil dalam setahun dua. Nak ubah fizikal satu generasi, dia ambil masa bertahun-tahun. Apa yang kerajaan buat sekarang, kesannya mungkin kita nampak masa tahun 2030 nanti. Kita tak nak generasi kita saiz je besar, tapi kesihatan bantut. Fikir-fikirkan.